Jom borak mainan epik. Kisah Labubu, Lego, and Hot Wheels. Hai semua, selamat datang ke video kami tentang asal-usul 3 mainan terkenal dunia. Labubu, Lego, dan Hot Wheels. Korang tahu tak, mainan-mainan ni bukan sekadar plastik dan gam tau. Setiap satunya ada kisah tersendiri, macam superhero yang ada origin story. Dalam video ini kita akan menyelami kisah di sebalik mainan-mainan ini yang pasti akan menggamit nostalgia anda. Bayangkan, dari studio kecil sampailah jadi fenomena global yang kita kenal sekarang. Ada jatuh bangun, ada momen epik, semua ada. Jadi, bersiap sedia untuk flashback zaman kanak-kanak dan teruja dengan kisah-kisah menarik di sebalik Labubu, Lego, dan Hot Wheels. Let's go! Oke geng, pertama, kita mulakan dengan Labubu. Pernah tengok makhluk cute ni? Mata bulat, gigi tajam, badan montel macam pau. Memang nampak cute. Tapi jangan tertipu dengan kecomelannya. Labubu ni sebenarnya datang dari dunia seni pop surrealism. Seni ni memang penuh dengan elemen-elemen yang pelik dan menarik. Dah mula rasa intelektual kan? Labubu ni ciptaan seorang artis dari Hong Kong bernama Ka-Sing Leung. Karya dia memang lain daripada yang lain. Ceritanya macam ni, Ka-Sing Leung ni memang terkenal dengan karya seni dia yang unik dan penuh imajinasi. Setiap lukisan dia ada cerita tersendiri. Satu hari, dalam studio dia yang penuh dengan cat dan berus, muncullah ilham untuk cipta Labubu. Inspirasi boleh datang dari mana-mana kan? Labubu ni asalnya adalah watak dalam mimpi Ka-Sing Leung. Serius, dia lukis watak ni berdasarkan mimpi dia. Bayangkan, dari mimpi boleh jadi reality. Tak sangka kan? Lepas tu, Labubu ni mula muncul dalam lukisan, patungan, dan pelbagai karya seni Ka-Sing Leung yang lain. Setiap karya ada sentuhan magis. Dan korang tahu apa jadi lepas tu? Dunia jatuh cinta dengan Labubu. Kecomelan dan keunikan dia memang tak boleh dinafikan. Semua orang suka. Dari kanak-kanak sampai dewasa, semua terpesona dengan Labubu. Dari Hong Kong, Labubu mula menular ke Jepun, Korea, sampailah ke seluruh dunia. Populariti dia memang meletup. Labubu ni dah jadi macam ikon budaya pop. Semua orang nak ada barang yang ada gambar Labubu. Ramai gila peminat tegar, sanggup beratur panjang kat kedai semata-mata nak dapatkan koleksi terbaru. Memang hebat betul penangan Labubu ni. Ada yang kumpul patung, keychain, baju, beg, semuanya ada gambar Labubu. Memang macam-macam jenis merchandise ada. Tapi, apa yang buat Labubu ni istimewa? Kenapa ramai sangat yang suka? Bagi setengah orang, Labubu ni macam mewakili sisi diri mereka yang suka berseronok, periang, dan tak takut jadi diri sendiri. Dia macam simbol kebebasan dan kegembiraan. Walaupun rupa dia macam monster cute, tapi aura positif yang Labubu bawa tu memang tak dapat dinafikan. Dia buat orang rasa gembira. Dan yang paling best, komuniti peminat Labubu ni sangatlah happening. Mereka memang aktif dan kreatif. Mereka selalu buat gathering, event, siap ada yang buat kostum Labubu sendiri. Memang seronok tengok kreativiti mereka. Memang next level punya fandom. Mereka betul-betul passionate. Jadi, kalau korang nampak Labubu kat mana-mana, jangan lupa hargai perjalanan dia dari sebuah watak dalam mimpi sampailah jadi fenomena global. Perjalanan dia memang luar biasa. Siapa sangka, seekor makhluk cute macam ni boleh satukan orang dari seluruh dunia kan? Memang hebat betul kuasa seni dan imagination seseorang. Okey, sekarang jom kita beralih ke mainan legenda, Lego. Mainan yang bukan sahaja digemari oleh kanak-kanak, tetapi juga orang dewasa di seluruh dunia. Siapa kat sini yang tak pernah main Lego masa kecil dulu? Angkat tangan. Susah nak bayangkan kanak-kanak yang tak pernah main Lego. Mesti semua orang pernah main kan? Lego memang sinonim dengan zaman kanak-kanak kita. Dari bina menara tinggi, rumah, kereta, sampai ke robot, semua boleh buat dengan Lego. Imajinasi kita memang tiada batasan bila bermain dengan Lego. Tapi korang tahu tak, Lego ni dah wujud lebih 90 tahun dah. Serius, sejarahnya sangat menarik dan penuh dengan inovasi. Ia bermula pada tahun 1932 di Denmark. Dicipta oleh seorang tukang kayu bernama Ole Kirk Christiansen. Seorang yang sangat kreatif dan berwawasan. Masa tu, bisnes Ole tengah susah. Jadi, dia cuba cari idea baru untuk hasilkan produk yang kreatif dan boleh dipasarkan. Dia tak pernah putus asa walaupun menghadapi banyak cabaran. Dan akhirnya, Ole dapat ilham untuk mencipta blok binaan kayu yang boleh dicantum dan dipisahkan. Idea yang sangat revolusi pada masa itu. Dia namakan ciptaan dia ni Lego, gabungan dua perkataan Denmark, yaitu lek dan godt, yang bermaksud bermain dengan baik.
Nama yang sangat sesuai dengan konsep mainan ini. Pada mulanya, Lego ni taklah secanggih sekarang. Blok dia diperbuat daripada kayu dan tak berapa kukuh. Tapi itu tak menghalang Ole untuk terus berinovasi. Tapi Ole tak putus asa. Dia terus berusaha untuk perbaiki rekaan Lego dan akhirnya, pada tahun 1958, blok Lego plastik yang kita kenal sekarang ni pun tercipta. Inovasi ini mengubah segalanya. Dan selebihnya, korang dah tahu kan, Lego jadi fenomena global. Dari Denmark, ia berkembang ke seluruh dunia. Kanak-kanak di seluruh dunia jatuh cinta dengan mainan ni. Ia menjadi sebahagian penting dalam kehidupan mereka. Kreativiti mereka berkembang, imajinasi mereka menjadi kenyataan dan yang paling penting, Lego memberikan kegembiraan kepada semua orang. Ia menghubungkan generasi dan budaya. Rahsia kejayaan Lego ni terletak pada konsepnya yang mudah, tapi sangat versatile. Blok-blok yang ringkas tapi boleh menghasilkan pelbagai bentuk dan struktur. Dengan blok-blok yang ringkas, korang boleh bina apa sahaja yang korang bayangkan. Hanya imajinasi yang menjadi batasan. Dari bina bangunan ikonik macam Burj Khalifa dan Taj Mahal, sampai ke watak-watak filem Star Wars dan Harry Potter, semua boleh. Lego memang tiada had. Dan Lego ni bukan sekadar mainan kanak-kanak tau. Ia juga menjadi kegemaran orang dewasa. Ramai orang dewasa pun obses dengan Lego. Mereka menjadikan Lego sebagai hobi yang serius. Mereka jadikan Lego ni hobi. Siap ada yang bina model Lego yang sangat kompleks dan detail. Ia menjadi satu bentuk seni. Ada yang bina istana, kapal lanun, bandar futuristik memang menguji minda dan kesabaran. Setiap rekaan adalah satu pencapaian. Lego ni bukti yang sesuatu yang ringkas pun boleh jadi luar biasa. Ia mengajar kita bahawa kreativiti tidak mempunyai batasan. Dari bengkel kayu kecil di Denmark, Lego dah berkembang jadi empayar mainan yang menakluki dunia. Satu perjalanan yang sangat mengagumkan. Dan yang pasti, Lego akan terus mencetuskan imajinasi dan kreativiti generasi akan datang. Masa depan Lego nampak sangat cerah. Hot Wheels deruman engine and kelajuan tanpa batas. Sedia untuk sedikit kelajuan? Sekarang, kita masuk ke dunia Hot Wheels. Dunia yang penuh dengan deruman engine dan kelajuan tanpa batas. Siapa kat sini yang tak pernah main kereta Hot Wheels masa kecil dulu? Mainan ini telah menjadi sebahagian daripada kenangan zaman kanak-kanak kita. Mesti semua orang ada koleksi sendiri kan? Koleksi yang mungkin masih tersimpan rapi di rumah. Dari kereta sport, kereta lumba, sampai ke kereta kebal-kebal, semua ada. Setiap model mempunyai keunikan tersendiri. Tapi tahukah anda, Hot Wheels ni bukan sekadar kereta mainan biasa. Ia adalah lebih daripada itu. Ia adalah simbol kepada kelajuan, inovasi, dan semangat perlumbaan yang tak pernah padam. Setiap kereta membawa cerita tersendiri. Semuanya bermula pada tahun 1968 di California, Amerika Syarikat. Tahun yang menjadi titik permulaan revolusi mainan kereta. Elliot Handler, pengasas bersama Mattel, syarikat yang menghasilkan Barbie, mempunyai visi untuk mencipta kereta mainan yang lebih realistik, laju dan bergaya. Visi yang akhirnya menjadi kenyataan. Dia mahu kanak-kanak merasai sendiri pengalaman memiliki kereta impian mereka, walaupun dalam bentuk miniatur. Impian yang kini boleh dicapai oleh semua. Dan akhirnya, Hot Wheels pun dilancarkan. Pelancaran yang mengubah dunia mainan kereta selamanya. Kereta Hot Wheels pertama diperbuat daripada logam die-cast, dengan reka bentuk yang aerodinamik dan warna-warna yang menonjol. Setiap kereta adalah karya seni. Dan yang paling penting, Hot Wheels dilengkapi dengan roda yang direka khas untuk bergerak laju di atas trek. Roda yang menjadikan setiap perlumbaan lebih mendebarkan. Dan korang tahu apa jadi? Hot Wheels jadi kegilaan ramai. Semua orang mahu memilikinya. Kanak-kanak di seluruh dunia teruja dengan kereta mainan yang boleh meluncur laju di atas trek. Mereka tidak sabar untuk berlumba. Mereka mula mengumpul pelbagai model Hot Wheels, membina trek perlumbaan sendiri, dan bersaing dengan rakan-rakan. Setiap perlumbaan adalah satu pengembaraan. Hot Wheels bukan sahaja menawan hati kanak-kanak, malah orang dewasa pun turut teruja. Ia menjadi hobi yang merentasi generasi. Ramai pengumpul tegar sanggup berbelanja besar untuk mendapatkan model Hot Wheels yang rare dan edisi terhad. Setiap model adalah harta yang berharga. Ada yang kumpul kereta, ada yang kumpul trek, siap ada yang bina diorama perlumbaan Hot Wheels yang sangat detail. Kreativiti tanpa batas. Apa yang buat Hot Wheels ni istimewa? Ia adalah gabungan antara seni dan teknologi. Ia bukan sekadar kereta mainan, tapi ia mewakili impian, kebebasan,
dan semangat untuk mengejar kelajuan. Setiap kereta adalah simbol kepada cita-cita. Setiap kereta Hot Wheels direka dengan penuh teliti, mengambil inspirasi dari kereta sebenar, dari kereta klasik sampailah ke kereta konsep futuristik. Reka bentuk yang mengagumkan. Hot Wheels juga sentiasa berinovasi, menghasilkan model-model baru yang lebih canggih dan mengagumkan. Setiap model adalah satu revolusi. Ada kereta yang boleh bertukar bentuk, ada yang boleh menyala, ada yang boleh terbang. Memang tak pernah mengecewakan. Setiap model membawa kejutan. Jadi, kalau korang ada kereta Hot Wheels kat rumah, hargailah sejarah dan ada nilai sentimental disebab setiap kereta adalah kenangan. Ia bukan sekadar mainan, tapi ia adalah simbol kepada kreativiti, inovasi, dan semangat untuk sentiasa bergerak ke hadapan. Hot Wheels adalah lebih daripada sekadar kereta mainan. Itulah dia, geng, kisah di sebalik 3 mainan legenda, Labubu Lego dan Hot Wheels. Dari studio seni, bengkel kayu, sampailah ke garaj kereta, setiap mainan ni ada cerita unik dan inspirasi tersendiri. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak video menarik seperti ini. Dan jangan lupa kongsikan dengan kami mainan kegemaran anda di ruangan komen di bawah. Siapa tahu, mungkin mainan korang pun ada kisah menarik yang boleh dikongsikan dengan semua orang. Jumpa lagi!